Geng, video kali ni saya nak tunjuk bukti pembayaran yang terbaru dari aplikasi buat duit yang kita ada kongsi dekat korang hari tu. Korang yang nak cuba boleh tengok video ni sampai habis. Satu lagi, kalau korang nak tengok bukti-bukti pembayaran ataupun feedback terbaru, korang boleh join dekat dalam grup WhatsApp saya. Selalunya kalau ada bukti-bukti pembayaran ataupun kalau ada orang yang dapat claim duit, kita akan share dia punya bukti tu dekat dalam grup WhatsApp. So, siapa yang belum lagi join dekat dalam grup WhatsApp kita guys, korang boleh klik link dekat bawah video ni. Korang pilih je mana-mana grup yang korang nak join. Saya ada sediakan 4 grup tau. Nanti korang pilih je mana-mana yang nak join. Ataupun kalau korang dah try join tapi tak boleh masuk dekat dalam grup, korang boleh chat saya dekat WhatsApp. Nanti saya bagi korang link grup. Okay, siapa yang nak cuba aplikasi hari ni, jom tengok video ni sampai habis. Let's go. Satu lagi lupa nak beritahu korang. Siapa yang terlepas Money Pocket hari Jumaat hari tu, korang boleh dapatkan Money Pocket untuk bulan ni guys. Money Pocket bulan ni kita akan buat nanti hujung bulan macam biasa. Selalunya kita akan bagi setiap hari Jumaat. Okey, kalau nak dapatkan duit percuma, join dekat dalam grup. Nanti apa-apa kita akan share. Bulan lepas kita ada claim RM9.19 dekat dalam aplikasi ni. So, kali ni kita nak claim pula RM12.92. Cuma saya tak pasti ada charge ataupun tak. Sebab hari tu yang masuk dekat dalam TNG saya RM8.81. Kalau nak kira dia punya charge tu lebih kurang dalam 30 sen lebih guys. So, jadi siapa yang dah pernah claim duit dekat dalam aplikasi ni, cuba korang komen dekat bawah video ni guys. Ada charge ke tak ada charge? Kenapa saya withdraw ada charge? Kalau korang punya pun ada charge, maksudnya betul lah tu ada charge. Kalau tak ada, maksudnya saya punya aplikasi ni dia tak apalah. So hari ni kita claim RM12.92. Nanti kalau duit ni dah sukses masuk, kita akan share dia punya bukti pembayaran dalam grup WhatsApp korang. Nanti saya kira berapa dia punya charge. Jadi siapa yang nak try guna aplikasi ni guys, korang boleh klik link dekat bawah video ni. Korang boleh install aplikasi ni dekat dalam phone korang. Lepas tu daftar macam biasa pakai email korang ataupun Google korang. Kalau dia tak ada bagi pilihan sama ada email ataupun Google, email Google sama lah tu. Kalau dia ada bagi pilihan maksud saya. Kalau dia ada bagi pilihan sama ada email ataupun Facebook, korang boleh pilih mana-mana yang korang nak register. So, cara nak dapatkan duit hijau dengan diamond, korang kena main game dekat bahagian depan ni guys. Lepas tu korang tengok dekat atas ni. Dekat sini dia punya level. Setiap level korang naik nanti dia ada dapat duit hijau dengan diamond. Jadi macam mana cara nak main game dia? Senang je. Korang kena cantumkan token ni ataupun coin ni mengikut warna. Kalau hijau korang cantumkan dengan hijau. Kalau merah korang cantumkan dengan merah. So setiap level korang naik nanti boleh dapat coin ataupun duit hijau. Okey, contoh macam ni kan. Korang kena cantumkan macam tu je guys. So korang naikkan je level korang guys. Lagi tinggi korang punya level, lagi banyak korang boleh dapatkan coin. Okey, lepas tu kalau korang nak buat dia punya daily task, korang boleh klik dekat sini guys. Korang tekan dekat sebelah kanan atas ni, dekat bawah diamond ni. Okey, dekat sini dia ada task. Korang klik dekat bahagian task. Lepas tu korang boleh buat dia punya daily task. So untuk daily task korang boleh dapatkan diamond. Task yang pertama korang boleh tengok 5 video iklan. Korang akan dapat 50 diamond. Lepas tu task yang kedua dia suruh kita upgrade kita punya nombor. Task yang ketiga dia suruh kita open kotak hadiah 6 kali. Kita akan dapat 30 diamond. Task yang keempat dia suruh kita main selama 30 minit. Lepas tu task yang terakhir dia suruh kita invite 3 orang. Tapi saya rasa aplikasi ni kalau kita nak withdraw rasanya tak perlu invite orang kot. Sebab kalau nak withdraw pakai diamond, selalunya lah kalau aplikasi yang ada dua jenis cara pembayaran, selalunya kalau kita nak withdraw untuk pembayaran yang kedua tu tak perlu invite orang. Yang itu saya tak berapa nak pasti lagi. Tapi korang boleh cuba guys. Korang kumpul dulu RM1.50 untuk diamond. Okay, untuk duit hijau pula guys, kalau korang nak dapatkan semua balance korang, korang kena naikkan sampai level 50 ke atas. Contoh macam ni guys, saya punya balance sekarang yang sebetul-betulnya ada RM2.28 sahaja. Walaupun dekat depan tadi dia tunjuk ada RM22, tapi yang saya boleh claim yang sekarang saya kumpul cuma ada RM2. So untuk duit hijau minimum paling sikit korang kena ada RM100. So jadi kat sini korang tengok korang punya balance. Kalau dah ada 100 baru boleh claim. Cumanya kalau korang nak turun, bukan nak turun, maksud saya kalau korang nak bagi korang punya withdraw ratio ni naik, korang kena campai pula dah. Korang kena naikkan level korang. Lagi tinggi level korang lagi banyak lah, bukan lagi banyak, lagi tinggi korang punya level, lagi tinggi korang punya level, lagi tinggi korang punya level. Apa benda lah aku cakap ni, Allah. Korang kena naikkan sampai level 50 ke atas, baru korang akan dapat 1%. So level 1 sampai level 3 korang hanya akan dapat 0.05%. Kalau level 4 sehingga level 45 korang akan dapat 0.1%. Level 46 sampai 49 korang akan dapat 0.3%. Kalau level 50 ke atas korang akan dapat 1%.
So maksudnya korang kena lepaskan sampai level 50, baru korang boleh dapat 1%. Ataupun untuk cara yang kedua, korang kena invite orang, dan orang yang kita invite tu kena aktif main. Kalau dia aktif main, baru kita akan dapat 100%. So duit yang korang dapat daripada main aplikasi ni semua, korang boleh claim 100% secara percuma, tak perlu bayar balik. Dan duit tu korang boleh pakai macam biasa geng. Korang nak withdraw masuk dalam bank boleh, korang nak cash out boleh, korang nak tukar dengan top up boleh, nak guna duit tu korang nak kumpul banyak, lepas tu nak guna nak beli barang pun boleh, tak ada masalah. Ok guys, kalau nak tanya apa-apa soalan, cek je saya dekat WhatsApp. Kalau tak faham, komen dekat bawah video ni. Satu lagi, kalau korang yang nak tahu macam mana cara nak jawab soalan, ok ni mungkin lari konteks sikit lah kan. Kalau korang yang nak tahu macam mana cara nak jawab survey, cara nak invite orang, cara nak jawab soalan apa semua, korang boleh cek saya dekat WhatsApp. Bagi tahu je bang, saya nak tips. Nanti saya akan bagi korang tip cara promote dan juga tip cara jawab soalan. Tip cara jawab soalan ataupun jawab survey. Ok, kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum, semoga berhasil.